Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak, membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Kamis 9.15 pagi di Labuan FM. Bicara Eksklusif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Ya, bicara eksklusif. Betul. Hari ini cukup istimewa. Tarikhnya 11 Mei 2026. Kami bersama-sama Puan Nur Hashikin binti Dali yang merupakan guru cemerlang pendidikan khas SK Lubuk Temiang. Ya, yang mana hari ini kita akan berbicara mengenai dengan inovasi King Bar. Ramai tanya apa ke inovasi King Bar ni? Tapi sebelum itu kita berkenalan terlebih Boleh. dahulu. Puan Nur Hashikin, apa khabar? Ya, Alhamdulillah, kabar baik. Syukur walaupun sibuk tetap juga meluangkan masa ke Konti Labuan FM ya. Suka juga kami nak tahu Puan Nur Hashikin ni berasal dari mana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Cikgu Nur Hashikin binti Muhammad Dahli, merupakan guru pemulihan khas dari Sekolah Kebangsaan Lubuk Temiang. Terima kasih juga kepada DJ yang segak, cantik, manis, comel pada hari ini. Kembang tu. Segak saya ni. Dan terima kasih juga kepada pihak Labuan FM kerana sudi memberi peluang menjemput saya untuk berkongsi tentang inovasi King Bar pada hari ini. Baik. Okay. Saya ni sebenarnya berasal dari Sabah. Tapi mengajar di Labuan sekarang sudah masuk 14 tahun di Sekolah Kebangsaan Lubuk Temiang. Kalau ada anak tingkatan 2 sudah tu 14 tahun. Anak saya yang sulung baru lepas SPM, Puan. Wah, syukur. Tingkatan 2 tu anak nombor 3. Baik. Labuan di Sabah sebelah mana? Di Sabah di sebelah mana, Puan? Sebelah Membakut. Orang Membakut. Orang kita ni je ni. Tatap laluan kita kalau kan ke KK. Benar. Baik, sebelum kita memulakan soalan ataupun bicara eksklusif kita, kami juga ingin mengajak anda beramai-ramai untuk masuk ke live Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Mungkin ada persoalan yang anda ingin ajukan kepada Puan Hashikin, anda boleh ajukan di sana. Ya, terima kasih kepada Puan ASP Dorarin Guanoy yang tap-tap skrin sekarang ini dalam Ferry Roro. Wow. Ada juga Eva Amriani, Malik dan ramai lagi. Awang Alai juga tidak ketinggalan. Baiklah, ini tadi kita cerita mengenai dengan King Bar ni kan. Boleh tak apa sebenarnya yang cikgu datang ke sini, mungkin ada buah tangan, tak datang dengan tangan kosong kan? Apakah yang cikgu sendiri ingin kongsikan pada hari ini kepada Labuan FM? Bunyinya macam deraja aja ni. Kan? Apa tu? Silakan Puan. Okey, terima kasih kepada DJ yang bertugas pada pagi ini. Okey, sebelum ni saya telah hasilkan inovasi Queen. Okey, Queen. Tapi apabila saya lihat progresnya, memang murid dapat menguasai kemahiran 3M sebab saya mengajar 3M, membaca, menulis dan mengira. Tapi untuk bahasa Melayu, membaca, menulis dan menakul. Saya nampak progresnya memang murid boleh menguasai 3M tu, tapi saya nampak progresnya terlalu lambat untuk murid saya. Jadi, saya telah terfikir untuk menghasilkan satu inovasi yang saya namakan sekarang ini sebagai King Bar. Apa tu King Bar? Iaitu akronim bagi nama kemahiran, intervensi, nyaring, gabung dan baca. Di mana murid boleh menguasai 3M dengan menggunakan inovasi ini, insyaAllah dengan cepat dan pantas dalam masa 2 minggu. Kalau sebelum ni menggunakan inovasi Queen tu, memang mereka boleh menguasai, tetapi bila saya lihat data secara keseluruhannya, tempohnya makan masa sebulan ataupun 30 hari dan lebih. Jadi wujudnya inovasi ini yang saya akan kongsikan pada hari ini, dia boleh membantu murid tu cepat menguasai kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis dan menakul untuk subjek Bahasa Melayu Pemulihan Khas saya seawal 2 minggu ataupun 14 hari dengan committed lah kerja keras guru dan insyaAllah ibu bapa di rumah, kerjasama antara dua belah pihak. Hebat. Sekali lagi, ingin juga kami tahu ada sebutan King Bar. Tu kan bar tu bermaksud? Baca. Baca. Wow. Dulu macam yang Puan sendiri katakan dulu Queen. Queen. Kan. Sekarang King lagi. sudah King. pangkat sudah sikit. Itu dia. Bagaimana nama ini tercetus ya? King Bar. Ya, sebab sebelum ni
bersama kawan-kawan yang kira seinovasi, mereka tanda tanya, kenapa Queen saja? Mana pasangannya? Secara bergurau betul. Gitu. Jadi saya tercetus idea untuk saya hasilkan King, tetapi biar ada maksud yang cantik. Jadi wujudnya lah King Ba ini, di mana fungsinya pun sesuai untuk murid saya, boleh menguasai kemahiran membaca, menulis dan menakul untuk subjek bahasa Melayu. Jadi itulah tercetusnya. Sebab Queen jadinya King, tapi dia berfungsi sebagai suatu haluan yang sepadan atau strategi untuk murid pemulihan khas saya ataupun murid Anur saya di SK Lubuk Temiang. Pastinya ibu bapa juga teruja kan. Ada pihak guru yang membantu mereka untuk menguruskan anak-anak dari segi 3M yang telah pun diketengahkan itu tadi. Jadi dari segi keistimewaan dan keunikan pula inovasi King Ba ini, boleh cikgu kongsikan? Keistimewaan dan keunikannya ni pertama sekali murid cepat dan pantas membaca seawal 2 minggu. Tidak dinafikan murid-murid saya adalah di kalangan murid-murid yang sebelum ini memang tidak boleh menguasai kemahiran asas membaca. Jadi tercetusnya idea ini supaya membantu mereka dengan inovasi ini. Alhamdulillah, kebanyakan murid yang saya terima apabila saya gunakan ni di sekolah, di bilik darjah, di kelas Anur saya, mereka dapat menguasai dengan baik. Malah apabila mereka boleh menguasai kemahiran ini dengan inovasi King Ba, mereka boleh menjadi mentor kepada rakan-rakan yang lain. Hebat. Dan satu lagi, di zaman milenium ni, kita tidak nafikan murid-murid suka kepada gadget. Telefon, tablet, laptop. Jadi saya cipta King Ba ini daripada kain. Kita boleh saksikan di live sekarang ini. Dia seperti tablet. Kalau cikgu boleh angkat sedikit cikgu, kamera kita ke atas ni. Okey. Ya, kan? Berbentuk tab. Ya. Murid boleh fokus. Jadi sebelum saya ajar mereka, saya tarik mereka punya sensori minat tu. Baik. Supaya mereka boleh fokus dengan cepat. Sebelum ni kalau Queen, perlu mengejak dulu untuk membunyikan atau membaca. Ini tidak perlu. Guna fonik. Saya tunjuk saja, saya guna hitam. Mereka akan bunyikan. Anda boleh saksikan secara live di FB dan juga TikTok Labuan FM. Ya, ada demonstrasi sekarang ini. Untuk menunjuk murid itu membaca. Baik. Mereka akan baca secara nyaring. Itu sebabnya dia jadi King Ba. Kemahiran terbengsi nyaring membaca. Okey, gini. Kamera di atas cikgu. Cikgu boleh angkat lagi Facebook sedikit. punya di atas. Macam gitu. ada tablet, ada keyboard lagi. Cursor-nya lagi. Itu ada cursor dia kan, mouse dia, cursor-nya. mouse. Lepas tu mereka akan tunjuklah. BU macam tu. Gitu. Tapi tidak perlu mengejak. Tidak perlu terus mengejak. bunyikan. Saya sebut saja hitam. Terus tahu Bu. Merah. Ku. Jadi mereka akan terus bunyikan. Bu. Betul ke Buku. tidak? Begitu. Jadi mereka akan sendiri meneka betul ke tidak. Buka tertingkap ni. Ada diri kinestetik terlibat di situ. Kena tarik. Okey, tarik. Kita buka. Capai. Betul ke ni? Betul ke? Jadi tanda tanya kepada murid. Betul. Jadi yang lain seronok. Sedorong ke tepuk tangan. Tepuk tangan sebagai pengukuhan lah sebagai ganjaran kepada mereka. Menarik lah kan. Bukan mudah juga untuk mengubah tablet buatan ini. Iya. Sebab saya lihat murid saya ni cenderung kepada aktiviti didik hibur atau kecindan. Kecindan. Hibur. Kecindan. Jadi saya lihat kalau saya mengajar macam chalk and talk macam sebelum ni kan, memang murid kita tidak akan berminat. Malah mungkin bukan boleh membaca, malah tidak mau membaca lagi. Mengantuk lagi dalam kelas. Tidak fokus. Mau tidak tidur pulang awal. Jadi di sini belum lagi saya terangkan, mereka sudah teruja. Baik. Apabila saya ajar mereka terangkan begini, mereka cepat faham. Itu keunikannya. Ibaratnya macam tablet buatan ini magic lah kan. Magic. Bila dibuka ada sesuatu. Jeng jeng jeng. Lepas tu saya beritahu lagi tablet ni tidak perlu pakai wayar, tidak perlu Betul. cas, tidak akan habis cas. Mereka bertambah teruja. Padahal sebenarnya itu kita punya tarikan sejak kepada murid untuk menarik mereka belajar. Tidak perlu pakai wifi. Mereka sendiri akan jadi wifi. Dan Contohnya, dia sendiri akan kontrol kan, Ya, tengok begitu, macam imajinasi mereka. Kemudian mereka bukan saja boleh melihat menggunakan cursor tadi, tapi mereka pun boleh menulis. Ada diri kinestetik. Baik. Menulis di sini. Contoh buku. Okey, tadi mereka sudah nampak perkataan buku tu. Jadi secara imlak saya ingin melihat mereka menulis betul ke tidak ejaan buku tu. Jadi mereka akan berusaha.
Jika salah, kawan mereka boleh bantu. Jadi ada komunikasi dua hala di situ. Begitulah. Wow. Baik. Jadi cikgu nak tanya sikit cikgu. Macam mana tercetus idea untuk mencipta tablet macam ni? Sebab sebelum ni saya gunakan whiteboard kecil yang saya belikan. Saya beli di DIY lah. Betul. Tapi mereka macam tidak berapa teruja. Mungkin mereka sudah biasa guna. Biasa nampak. Biasa kan? nampak. Jadi apabila saya tercetusnya idea tadi untuk mencipta King Bar ni, yang ada cursor, yang bentuknya macam tablet. Sebab saya tahu murid saya ni seawal 7 tahun memang sudah ada tablet sendiri, ada telefon sendiri. Betul. Jadi apabila saya cipta ni, mereka memang teruja. Jadi daripada cara yang pertama tadi gunakan whiteboard kecil, bila saya tukar ni, rasa seronok untuk belajar tu lebih meningkat. Pencapaian mereka pun nampak, progresnya kita nampak bertambah. Saya lihat cukup teruja juga tablet buatan ini, cikgu. Sulam sendiri ke tepi-tepinya, jahitan cukup cantik dan kemas, cikgu. Betul. Sebenarnya ini idea saya, tapi sepupu saya yang tolong. bantulah. Mungkinkah warna tersebut ada daya tarikan, ada pemilihan warna tersebut? King Bar ini ada 3. Hijau dan biru untuk bahasa Melayu. Kelabu saya tidak bawa untuk matematik. Dan uniknya juga King Bar ni boleh sesuai untuk semua subjek. Bahasa Arab, Jawi, matematik, bahasa Melayu sudah semestinya. Betul. Sains boleh. Sebab dia fleksibel. Kita boleh tulis, kita boleh masukkan lembaran kerja. Yang penting objektif murid itu cepat faham dan mudah sampai apa yang kita ajar. Itulah. Ibarat macam flashcard lah ini. Betul. Sebab kalau sebelum ni saya gunakan whiteboard, dia tidak boleh tukar lembaran kerja, tapi boleh menulis sahaja. Kena padam lagi kan. Kena padam, ini fleksibel. Betul, Kita tarik tulis, saja. contoh kan. Contoh boleh kita ditulis boleh lagi. ditulis. Dia padam pakai tangan pun boleh. Menarik lah. Inovasi betul ni, cikgu. Dan inilah orang kata macam cikgu katakan tadi kan. Itu membantu dah seawal 2 minggu, cikgu. Ya, seawal 2 minggu. Ya, kita ada juga mendapat respon daripada pakar motivasi kita, Pak Boy. Tuan Nur Hasdi Hassan, terbaik cikgu katanya. Terima kasih. Guru cemerlang pemulihan khas SK Lubuk Temiang bersama-sama dengan kita, Puan Nur Hashikin ketika ini. Okey, baik. Agak menarik tadi dan selepas ini mungkin akan lebih menarik lagi. Apa kata, tapi kita berehat seketika. Kita ambil nafas dulu, cikgu. Dan teruskan tata screen, teruskan memberikan komen. Mungkin ada persoalan yang cikgu Nur Hashikin sendiri akan jawab secara langsung. Soalan-soalan mengenai dengan King Bar ini. Jadi jangan ke mana-mana. Terus bersama-sama kami bicara eksklusif di Labuan FM. Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Kamis, 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif. Labuan FM, suara pesisir anda. 11 Mei 2026, 9.34 minit pagi ketika ini bicara eksklusif dengan tajuk Inovasi King Bar. Kami berdua, saya dan juga Khairul, ditemani oleh Puan Nur Hashikin binti Muhammad Dahli, guru cemerlang pemulihan khas SK Lubuk Temiang. Hebat juga. Betul kan. Nampaknya penonton-penonton di live Facebook dan TikTok nampak teruja dengan orang kata inovasi yang dan juga tablet dan juga ala-ala laptop yang orang kata dicipta sendiri oleh cikgu yang mana boleh menarik pelajar-pelajar ini kan. Ya, betul. Ada yang bertanya, Amriani, follower TikTok kita, inovasi King Bar ini digunakan di kelas perdana juga kah, cikgu, atau di kelas pemulihan saja? Setakat ni saya masih gunakan di kelas Anur saya untuk di SK Lubuk Temiang, tetapi alhamdulillah saya telah kongsikan dengan ibu bapa dan murid-murid tahun 1 di SKK CNN baru-baru ni pada bulan April hari itu, dan alhamdulillah memberi suatu inspirasi kepada ibu bapa tersebut untuk bukan menghasilkan sebiji begini, tapi ala-ala untuk membantu anak mereka. Jadi rasanya
memang sesuai jugalah digunakan di kelas perdana. Kepada murid yang masih belum menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan menakul ataupun mengira lah. Baik, mulanya hati cikgu ni kan, inovasi ni dimulakan oleh cikgu Nur Ashikin sendiri, tetapi cikgu juga membantu sekolah lain untuk mempraktikkan King Bai ni ya. Baiklah, sebut mengenai dengan pemulihan khas ini cikgu, adakah pemulihan khas ini termaktub di sekolah yang tertentu sahaja atau seluruh sekolah di wilayah Persekutuan Labuan ini ada kelas pemulihan khas? Okey, terima kasih soalannya DJ yang cantik manis. Wow, manis. Di Labuan ni memang semua ada kelas pemulihan khas. Cuma mungkin penjenamaannya lain lah. Macam di Lubuk Temiang, saya namakan sebagai kelas Anur. Kalau yang saya tahu di Membidai, kelas pemulihannya ada nama tersendiri. Tapi memang masing-masing guru pemulihan khas di Labuan ni ada inovasi tertentu. Cuma mungkin berbezalah. Mungkin ada yang matematik. Sebab kami guru pemulihan khas mengajar subjek Bahasa Melayu dan matematik pemulihan khas. Wah, guru-guru pun kreatif juga. Boleh tahan. Kan, itulah orang kata inovasi. Sebab orang kata naluri seorang guru ni, apa saja kalau boleh nak membantu pelajar tersebut, apa saja. Mereka rela korbankan apa saja kan. Sebab murid-murid itu ibarat anak-anak sendiri kan. Terima kasih cikgu yang mendidik anak bangsa dengan penuh kesabaran. Juga suka saya nak tahu cikgu, pemulihan khas dan juga kelas pendidikan khas ini ada beza rupanya kan? Ya, ada bezanya sebab pemulihan khas ni ialah satu kelas yang untuk membantu murid menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Tetapi untuk pendidikan khas, dia merupakan sebuah sekolah yang memang ada guru khasnya, yang memang ada kursus untuk diberi kursus supaya mengajar murid-murid yang memang tidak boleh, dia memang ada masalah pembelajaran ataupun masalah dari segi tingkah laku lah begitu. Contohnya macam yang ini ilmu yang saya ada lah, macam contohnya masalah autism, disleksia begitu kan. Tapi kalau pemulihan khas, dia murid-murid yang normal tetapi sebenarnya lambat untuk menguasai kemahiran tu. Itu bezanya lah. Ada bezanya. Bermaksud setiap sekolah di Labuan ini ada kelas pemulihan khas, tetapi pendidikan khas tidak semua sekolah ada. Dia berbeza pemulihan dengan pendidikan khas. Baik, tadi kita sudah berbicara dan juga cikgu sendiri juga ada mengatakan mengenai dengan 2 minggu saja, lebih kurang selalunya akan orang kata pelajar akan menguasai. Sekali lagi kita nak kita nak gali lagi lah kan, sejauh mana sebenarnya dengan lebih detailnya keberkesanan inovasi ini kepada murid-murid cikgu. Okey. Pertama sekali saya melihat murid saya ini adalah murid yang asalnya bila saya uji mereka melalui ujian saringan, memang ada dia punya instrumen. Mereka tidak boleh mengenal huruf, tidak boleh membunyikan suku kata dan tidak boleh membaca, apatah lagi membaca. Jadi sekiranya saya sebagai guru pemulihan khas tidak ada suatu inisiatif untuk membantu mereka, jadi saya rasa saya sebagai guru memang gagal. Jadi oleh itu saya cipta satu inovasi. Saya lihat adakah berkesan inovasi ini kepada mereka melalui kemahiran masing-masing. Contoh, murid ini tidak boleh mengenal huruf. Saya akan gunakan inovasi King Bai ini. Tulis huruf yang mereka tidak ingat berulang-ulang. Menggunakan pelbagai versi inovasi inilah. Kalau ini contohnya dia tidak kenal huruf, saya gunakan inovasi yang pertama. Kalau tidak boleh masih belum boleh baca suku kata, saya gunakan yang kedua. Wah, ada lagi warna biru cikgu bawah. Tadi warna hijau. Kan, itu yang pertama. Sekarang ni warna biru. Jadi, pula. Ada wujud di situ pedagogi terbeza di mana bukannya murid itu akan tercicir di kelas saya tu. Kalau tidak boleh kenal huruf, akan ada maksudnya inovasi yang membantu mereka. Tapi masih King Bai lah. Bila tidak boleh, lagi ada kumpulannya untuk menguasai kemahiran suku kata. Bila mereka sudah boleh menguasai, mereka akan naik pangkat lah macam gitu kan. Betul. Naik pangkat, membaca level ayat seterusnya. Dan apabila mereka sudah boleh menguasai, mereka lagi membantu kawan-kawan yang masih lemah ni. Yang masih tidak boleh menguasai kemahiran tersebut. Okey, jadi saya ikut
saya ajar mengikut kemahiran mereka lah. Jadi ada wujudnya pedagogi terbeza di situ supaya murid rasa mereka tidak tercicir. Ada kumpulan-kumpulannya. Okay. Cikgu, kami mau tengok Ya. buatan warna biru Boleh ni, ke, cikgu. cikgu? Sama juga. Apakah kandungannya? Ya. Sama juga. Cuma ini kepada murid yang masih belum menguasai lah, contoh huruf. Jadi okey. Ini kita tulis sendiri pakai. Tulis. Right. Contoh Boleh tengok, saksikan di live TikTok begini. dan juga FB Facebook. Labuan FM sekarang ini ya. Huruf A, A. huruf A. Kadang-kadang walaupun kita lihat A ni senang untuk ditulis, tapi kepada murid yang kategori pemulihan khas, kognitifnya memang rendah sedikit. Yeah. Kadang-kadang mereka buat A begini. Jadi di situlah kita sebagai guru berperanan membetulkan bagaimana cara menulis A dengan betul. Contohnya saya akan sebut dulu, buat A, tulis dulu macam C. Kemudian ada tangkai. Wah, ada tekniknya. Memang mereka boleh tulis Tangkainya A. jangan panjang. Jangan panjang, pendek. Nanti sebab jadi nanti macam G. jadi Q, jadi G, begitu. Jadi di sini ada proses pembelajarannya. Baik. Nampaklah. Iya, wah, Dia akan menarik. berulang-ulang sebab setiap masa BM saya akan ambil mereka di kelas Anur saya di Baik. Ada juga yang tanya ni. Khair, Kingba ini tidak boleh dikembangkan pada sekolah lain, cikgu? Okey, sebelum ni saya dapat jemputan untuk berkongsi dengan ibu bapa di sekolah CNN. Seterusnya lah saya berkongsi Kingba ini kepada ibu bapa dan murid-murid tahun 1. Dan seperti saya katakan tadi, alhamdulillah murid-murid terasa teruja dan bagi inspirasi kepada ibu bapa untuk mereka mengajar anak di rumah. Mungkin bukan sebiji seperti Kingba, tapi bolehlah untuk mengukuhkan 3M anak-anak mereka di rumah. Dan saya juga telah berkongsi dengan rakan-rakan guru pemberian khas di Labuan mengenai inovasi ini, dan juga baru-baru ini pada minggu lepas bersama dengan murid prasekolah, murid cilik prasekolah. Dan mula-mula saya tanya dulu, daripada 16 orang yang saya ambil, saya tanya berapa orang yang boleh baca. Hanya 5 orang yang angkat tangan. Tapi bila saya ajar mereka selama 20 minit, mereka cepat faham. Bila saya tanya balik, berapa orang yang sudah pandai baca? Rata-ratanya semua angkat tangan. Begitu. Mungkin mereka seronok lah. Ya, ini mesti cikgu kan macam murid-murid teruja mau datang sekolah. Ya. Tak sabar mau jumpa cikgu Syikin. Baik, cikgu. Mau tanya sedikit lah, cikgu. Tambahan sikit. Selalunya macam murid cikgu lah. Di tahap berapa? Tahap 1, tahap 2 ataupun ada umur khas daripada mungkin darjah 1 hingga darjah 4 saja untuk memasuki kelas ini ataupun macam mana? Ikut progres sebenarnya mereka kalau di sekolah tahun 1 sesuai, tapi untuk pemberian khas dia tidak mengajar untuk tahun 1. Jadi sesuai bermula dari umur 7 tahun hingga 10 tahun lah. 10 tahun. Kalau yang tahap 2 sekiranya masih lemah, saya gunakan juga inovasi Kingba ini. Baik. Bukan lemah lah, maksudnya masih belum boleh menguasai. Jadi kalau mereka sudah macam contoh umur 8 tahun, 9 tahun sudah menguasai, adakah mereka tak perlu masuk kelas Anur ini sendiri ataupun akan diteruskan sampai dia habis darjah 6 macam mana? Dia ada instrumen pelepasan. Maksudnya saya belum lagi lepaskan mereka, tapi saya jadikan mereka sebagai mentor kepada rakan-rakan mereka yang masih belum menguasai. Untuk mereka rujuk. Jadi secara tidak langsung kawan tadi yang sudah mahir ada ilmu yang boleh dia salurkan sebab dia jadi guru cilik lah. Dia boleh mengajar. Contohnya sebelum ni dia tidak boleh baca suku kata, tapi si kawan ni sudah boleh baca suku kata, dia ajar lagi. Jadi boleh mengembangkanlah dia punya idea, pengalaman. Saya nampak memang seronok. Saya tidak lepaskan teruslah. Adakah kebarangkalian ini sekarang mereka di SK Lubuk Temiang sekolah rendah. Manalah tahu progresnya begitu pantas sekali, cerdik, pandai dengan inovasi yang ada ini. Bila mereka bersekolah menengah nanti ada potensi untuk masuk kelas aliran biasa. Ya, kebanyakannya murid-murid saya sebelum ini kita tidak, sampai saya lupa dia ni pernah masuk kelas Anur. Saya kelas Anur dulu, cikgu-cikgu lupa kah? Sampai begitu sekali. Disebut kelas Anur. Ya. Dan pengalaman saya lah sebelum ni, murid saya yang sebelum ni tidak boleh baca,
Memang tiada sejarah prasekolah, tetapi dia cari saya di TikTok masa PKP. Wah, pada cari cikgu balik Rupanya belanja cikgu ada di TikTok belanja. Saya cari cikgu. Sekarang saya sudah di College Vocational. Wow. Yang saya dulu tidak boleh membaca. Jadi terharulah sebagai seorang guru saya nampak kemenjadian murid tu. Ya, guru ibarat lilin yang menerangi kehidupan anak-anak murid. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Dan seterusnya lah cikgu, sebelum kita kata sebagai soalan terakhir, sebelum kita mengakhiri sesi bicara eksklusif kita hari ini mengenai dengan inovasi Kingba ini, seperti biasalah seorang cikgu kan mesti ada satu harapan kan. Jadi kalau boleh cikgu sendiri kongsikan mengenai dengan harapan cikgu lah kepada murid-murid apabila mereka menggunakan inovasi Kingba ini, dan mungkin juga ada untuk masa depan mereka. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih DJ yang segak pada hari ini. Terima kasih cikgu. Harapan saya sebagai guru pemilihan khas, sebenarnya guru pemilihan khas ni bukan senang untuk mengajar murid supaya mereka boleh menguasai kemahiran baca, menulis dan mengira ni. Tetapi saya terpanggil dan itu menjadi amanah untuk saya. Saya harap besarlah harapan saya, murid-murid saya ini bukan sekadar seronok saja menggunakan ini, tetapi dapat mencapai objektif, iaitu menguasai kemahiran 3M dengan cepat, pantas, bukan paksaan, tetapi sekarang dunia berlumba-lumba. Sekiranya mereka tercicir, di manakah mereka nanti pada masa akan datang? Jadi saya tidak boleh melihat murid saya, itu murid Anur tu, itu dan pandai-pandai. Kecualilah spesialnya mungkin mereka ada masalah, contoh didiagnos sebagai itu mungkin kita di luar batas sebagai seorang guru pemilihan khas lah. Tetapi selagi saya boleh dan terdaya untuk membantu mereka mengajar di kelas pemilihan khas, di kelas Anur Lubuk Temiang, harapan saya besar supaya nampak mereka daripada dulu merangkak membaca BA ba TU2. Itu kebanyakan murid saya. Dan kadang-kadang BA ba TU2 jadi kutu. Itu kebanyakannya. Memang saya selalu alami. Tapi apabila saya melihat mereka sudah boleh membaca karangan mudah, karangan panjang, itu saya rasa kepuasan juga. Kepuasan bagi saya sebagai seorang guru. Apatah lagi apabila baru-baru tahun lepas mereka memenangi kolokium kajian tindakan junior yang saya bawa, yang di mana mereka ni murid pemilihan khas saja, tetapi apabila saya bawa mereka membentang dengan murid-murid perdana dari sekolah-sekolah lain, mereka boleh bercakap. Sehingga kan pegawai jabatan tu, ini murid pemilihan khas kan ni, macam tidak percaya. Jadi saya dengan bangga boleh memuji inilah murid yang dulunya zero ke hero. Wow. Itulah. Terbaik. Ada juga bermanfaat lah. yang tanya ni cikgu, Nur Syafiza, macam mana mau join Kingba ini? Ya. Okey. Mungkin ada yang ibu apa belum tahu mungkin. Sekali lagi lah. Setakat ni saya masih bantu murid di sekolah lah. Tapi sekiranya ada jemputan, contohnya macam CNN baru-baru ni ataupun guru-guru pemilihan khas, boleh saya berkongsi. Contoh saya dijemput di mana-mana macam di RTM ni kan, saya boleh berkongsi lah untuk membantu. Mana tahu dapat membantu murid-murid yang masih belum menguasai kan, insya-Allah. Baik. Artinya cikgu bersedia untuk membantu walaupun bukan dari sekolah cikgu sendiri kan. Baik cikgu, nampaknya masa tidak mengizinkan. Sebenarnya banyak lagi kita mau cerita. Betul, menariklah cikgu. Betul. Kami pun teruja melihat tablet buatan ini. Nanti kami cuba bergambar. Kita kan. Saya macam nak sabar mau sentuh. Mau kasih teka-teki. Sebab dia sudah dalam proses my APO, jadi saya risaulah. Baik. Baiklah, masa pun cemburu sama kita ni cikgu. Pukul 10 nanti kita akan singgah ke Nasional FM untuk mengikuti Dunia 10. Terima kasih kepada semua follower yang tap-tap screen di TikTok dan juga live FB Labuan FM. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nur Ashikin binti Muhammad Dahli, guru cemerlang pemulihan khas SK Lubuk Temiang. Tahniah sekali lagi cikgu. Datang ke sini bersama-sama kami dan berkongsi kepada pendengar yang sebelum ini tidak tahu pun mengenai dengan adanya inovasi di Labuan ini untuk membantu pelajar-pelajar anak-anak Labuan. Sampai saya sendiri kan tak bertidur semalam. Apa ini inovasi Kingba jenama tilam? Apa ini? King BA kan, cuma saya tanya tadi kan, King BA kan Kingba. Kalau tilam kan dia ada Queen and King. Barulah tahu hari ini rupa-rupanya inovasi berupa tablet buatan. Betul. Baiklah Jo, sampaikan salam kami dari RTM Labuan ni kepada warga SK Lubuk Temiang. Dan sampai sini saja kita bersua, dan rasanya ini bukan
bukan orang kata pertemuan kita yang terakhir. Ini mungkin permulaan. InsyaAllah mungkin ada lagi projek-projek kita bersama-sama dengan cikgu. InsyaAllah kita doakan. Dan sampai sini baby, sebelum kita ke National FM untuk mendengarkan Dunia 10 Pagi, kita akan dengarkan yang itu bersama-sama dengan DJ Fiaz. Okay, dan sampai sini juga variasi lebih banyak hiburan untuk anda bersama-sama dengan DJ Izu si Comel. Yang merupakan juru kamera POV kita semalam. Baiklah, terima kasih juga kepada Alveron daripada Unit Kejuruteraan menolong dengan juruteraan kita kena melancarkan lagi tidak kira je di radio dan juga di live Facebook untuk anda semua. Jadi sampai sini saja dari kami. Ya, saya DJ Baby mengundurkan diri. Cai Chin Pon Sikau Kotong Huadan. Ya, salam sayang daripada saya Khairul Ong. Rindu boleh kembali jaga. Jumpa lagi esok. Bye bye. Assalamualaikum. Dah.